أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم آمين. Alhamdulillah, malam ini kita dapat teruskan kembali sesi perkuliahan kita, pengajian kita berkenaan dengan Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Dan seperti biasa saya menggunakan buku ini. Ini kitabnya lah. Ensiklopedia Masjidil Aqsa. Ini kita kupas perbincangannya daripada buku ini, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah kita sudah masuk kepada bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua, iaitu kita nak mengenal berkaitan dengan bangunan apa yang ada di Masjidil Aqsa, ataupun sebenarnya apa benda yang ada di sana. Kita duk cerita tentang Masjidil Aqsa kan. Sebenarnya apa benda kan? Mungkin barangkali ada dalam kalangan para jemaah ataupun tuan-tuan haji ataupun hajah pernah sampai ke sana, ikuti umrah ataupun pergi lawatan, ziarah dan sebagainya. Mesti dah tahulah apa sebenarnya Masjidil Aqsa. Tapi bagaimana pula dengan kita? Boleh kata rata-rata kebanyakan kita sukar, ataupun barangkali lah kalau nak pergi haji pun mungkin susah. Boleh kata nak pergi Masjidil Aqsa ni lagi susah lah nak pergi. Dengan keadaan yang terbaru di sana, sekatan-sekatan, isu-isu yang timbul di sana, lagilah menyukarkan kita untuk pergi ke sana. Jadi kita disebabkan itu, kita hanya boleh membaca, kita baca, kita dengar kupasan-kupasan daripada kita kata mungkin buku-buku yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Sebab benda ni kita tak dapat nak merasai semua kan. Baik. Jadi sekarang ni kita nak pergi kepada monumen-monumen utama di Masjidil Aqsa. Jadi saya melalui buku ini saya nak menjelaskan bahawa sebenarnya Masjidil Aqsa itu bukan hanya sekadar tempat ataupun ruangan untuk solat sahaja. Kan? Saya tak tahulah macam mana nak cakap. Kalau kita bandingkan, kita dah bincang tentang 3 masjid yang utama dalam Islam kan. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa kan. Kalau kita berbicara tentang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, cara penghayatan kita tu lebih kepada kita kata kerohanian semata-mata. Maksudnya kita fokus kepada kerohanian. Orang pergi ke Kaabah, Masjidil Haram, tu kita berdoa kan. Orang pergi ke Masjid Nabawi, nak solat, nak pergi ziarah Raudah dan sebagainya. Tetapi satu segi yang lain, kita nampak satu perkara yang mungkin dipinggirkan ataupun terlepas pandang. Kita dah semakin tidak tahu tentang sejarah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Barangkali mungkin kalau kita pergi umrah ataupun ziarah yang dapat mutawifnya yang baca tentang sejarah, mungkin dia boleh ceritalah. Bukan kita nak kata memang kita nak pergi ibadah. Ya, satu betul. Tapi dalam masa yang sama, kita sebagai umat Islam, kita yang mengetahui tempat itu, Masjid Haram, Masjid Nabawi itu tempat masjid yang utama dalam agama kita, kenapa kita tak nak ambil tahu? Kan? Kita hanya sekadar tahu, okey, Hajarul Aswad duduk di sini. Kat sini dia punya Kaabahnya, kat sini ada mihrabnya. Kan? Tapi sebenarnya kita sudah tidak dapat mengetahui kan, mana bahagian-bahagian yang bersejarah yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau kita baca-baca pun akan jumpalah juga sama ada perkongsian daripada mutawif yang dia baca sejarah
Ataupun ada inisiatif jemaah ataupun penduduk Madinah, Mekah sendiri yang kongsikan, oh ni di sinilah tempat berlakunya kita kata Nabi SAW mengangkat batu misalnya, Hajar Aswad letak balik. Di sinilah tempatnya kita kata Saqifah Bani Sa'idah misalnya kan. Itu sejarah-sejarah yang kurang kita dapat ketahui berkaitan dengan Mekah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kerana apa? Kerana kita pun sudah maklum bagaimana kemajuan pembangunan yang berlaku di kedua-dua masjid tersebut. Orang yang pergi haji, berziarah atau umrah pada tahun 80-an lain, 90-an lain. Kita tahun 2000 ni yang pergi haji atau umrah, memang kita dah tak dapat tahu dah bagaimana sejarah yang sudah semakin hilang. Hilang bukan kerana apa? Kerana barangkali satu segi tuntutan pembangunan nak meluaskan mataf ataupun tempat tawaf, nak luaskan lagi kawasan misalnya tempat solat di Raudah. Jadi kesan yang terpaksa kita hadapi adalah hilangnya nilai-nilai sejarah yang menghubungkan kita kepada sejarah masjid itu sendiri. Bagaimana besar saiz ataupun ruangan solat pada zaman Nabi, kemudian bagaimana dia berkembang. Jadi benda tu jarang kita ketahui kalau kita pergi umrah dan ziarah. Melainkan kalau kita dapat mutawif yang boleh ceritakan, ataupun kita baca buku-buku berkaitan dengan sejarah dua masjid tersebut, kita akan tahulah. Sebabkan realiti perubahan yang berlaku di sana. Jadi kalau berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa, yang pertama kita sudah tahulah, kita kebanyakannya susah nak akses ataupun nak pergi berziarah ke sana. Apatah lagi nak mendirikan solat, apatah lagi nak kita kata membuat iktikaf dan sebagainya di Masjid Al-Aqsa. Penduduk di Palestin sendiri pun susah untuk pergi solat. Jadi lama kelamaan kita bimbang, kita kata rasa ingin tahu, rasa ingin menziarahi, apatah lagi nak ambil kisah tentang masjid tersebut, lama-lama kita akan biar pedulikan lah. Kita tahu Palestin sekarang sedang dijajah oleh Israel. Jadi lama-lama kita pun lupa, kan? Itu yang kita bimbang. Dan puncak ataupun kita kata peristiwa yang setidak-tidaknya boleh menjentik hati kita, yang mana berlaku pada kita kata boleh kata 2 minggu lepas atau 3 minggu lepas, yang mana kita maklum Masjidil Aqsa dalam sejarahnya telah ditutup. Ni kalau kita baca dalam website ataupun laman web berita, buat pertama kali dalam sejarah Masjidil Aqsa ditutup, dikunci pintunya selama 40 hari. Kita boleh bayangkan. Kita istilahnya kita tolak lah. Kalau COVID tu kita tolak. COVID tu memang Masjidil Haram yang ditutup kan. Tapi nak katanya ditutup pada kita kata penghujung Ramadan. Hatta nak solat Aidilfitri pun tak boleh. Ditutup kerana apa? Kerana isu yang berlaku di sana, kita kata konflik antara Israel, Amerika dan Iran. Jadi nak jadikan cerita bahawa betapa kita lihatlah umat Islam di Palestin itu betapanya kita kata syahdu ataupun sedih kan, tak kala mereka dapat masuk kembali ke Al-Aqsa kan, mendirikan solat di sana. Alhamdulillah masih lagi dibukalah Masjid Al-Aqsa sehingga ke hari ini. Nak katakan bahawa sangat rapuh, sangat kita kata bagaikan telur di hujung tanduk istilahnya kan. Boleh dibalik-balikkan dengan jari je Masjid Al-Aqsa ni. Nak kata apa? Ada apa-apa masalah, isu ke, terus ditutup. Walhal Masjid Al-Aqsa itu adalah milik kita, milik umat Islam. Tempat ibadah kita. Tapi sewenang-wenangnya mereka boleh buat seperti itu. Dan kita kena ingat jugalah bahawa penjagaan ataupun pemeliharaan Masjid Al-Aqsa itu semakin lama semakin diancam. Ni kita kena selalu tahu. Oh Ustaz, macam mana ni ada setengah orang tu boleh masuk ke sana dulu Kenapa sekarang tiba-tiba tak boleh masuk? Dulu sebagai kita di Malaysia ni, kita tak ada pasport, kita ni tak boleh masuk ke sana, ke Israel.
Jadi kita tak boleh masuk Al-Quds ataupun Jerusalem melalui Israel. Nak mendarat ke sana pun tak boleh. Jadi sehingga sekarang kawasan Haram Asy-Syarif atau Masjidil Aqsa itu hanya kawasan tu dijaga oleh Jabatan Wakaf Negara Jordan. Kan? Jadi nak diceritakan bahawa walaupun dijaga oleh Jordan tapi kuasanya, fungsinya terhad. Hanya sekadar lebih kepada pengimarahan macam itulah. Jadi kuasa sebenarnya, kunci sebenarnya dipegang oleh Israel sendirilah. Mereka boleh, hatta kalau kita lihat sekarang perkembangan yang berlaku sekarang, polis-polis mereka pun suka hati je masuk, keluar masuk, kan. Kalau dia rasa nak belasah orang, dia tumbuknya orang tu, kan. Jadi macam dah jadi satu pencabulan lah istilahnya, pencabulan kehormatan Masjidil Aqsa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat juga melihat perkembangan terkini yang berlaku di Masjidil Aqsa. Ini sebelum kita masuk lah, sebab kita nak refresh balik isu-isu semasa berkaitan dengan Al-Aqsa. Yang kedua, kita lihat di sana sentimen apa? Sentimen keyahudian. Saya sebut sinilah. Sentimen keta'asuban keyahudian yang ekstrim dalam kalangan orang di sana, Israel. Mereka memainkan isu seolah-olah macam, istilahnya apa panggil, mencucuh api lah kan istilahnya, kan? Cucuh api. Waktu Masjid Al-Aqsa itu ditutup, kan semua orang Islam tak boleh masuk. Jadi ada seorang ni, ahli politik di sana, dia ni seorang ni, dia mengatakan bahawa, saya rasakan saya dapat menguasai tempat ni. Saya terjemahkan bahasa dia. Jadi seolah macam dia rasa bila dengan tutupnya Masjid Al-Aqsa, mereka ni dah dapat menguasai kawasan masjid ini. Itu mereka tak masuk lagi, belum menguasai sepenuhnya. Tapi disebabkan oleh sentimen-sentimen yang selalu dimainkan oleh mereka, mereka menganggap, sekarang ni Jerusalem dah menjadi milik kita. Kerana apa? Kerana saya ulang kembali, mereka ini ada satu matlamat, mereka berusaha untuk mengembalikan apa yang disebut sebagai rumah ibadat mereka yang didakwa berada di ataupun terletak di kawasan Masjidil Aqsa. Itu kita kata. Kita pun dah bincangkan dulu pada kuliah yang sebelumnya tentang bagaimana orang Yahudi ni berusaha untuk membersihkan diri mereka. Ini pada kita kata fahaman ajaran mereka. Nak masuk, nak menguasai, syarat nak menguasai Al-Aqsa dan meruntuhkannya, orang Yahudi mestilah dibersihkan dahulu, disucikan dahulu. Sebab tu kalau kita lihat, orang-orang yang berani masuk, buat kona ke dalam kawasan Masjid Al-Aqsa, mereka ini adalah sama ada polis ataupun askar mereka yang bukan Yahudi. Sebab orang Yahudi tak boleh masuk. Boleh jadi yang masuk tu bukan Yahudi. Orang negara mana, tak sebut dah. Sebab mereka boleh masuk. Dia askar Israel tapi dia boleh masuk sebab dia bukan Yahudi. Kan kita sekarang ni pun viral kan. Ada beberapa isu juga sebelum ni kita dapat tengok. Ada beberapa negara yang bukan Yahudi, rakyatnya bukan Yahudi, menjadi askar kepada rejim Israel. Pun hakikat yang kita tak boleh nafikan. Jadi tidak hairanlah macam mana mereka boleh masuk dan membuat kacau di situ. Dan disebabkan itulah mereka menunggu satu saat itu dan takdir Allah Ta'ala, benda tu, peristiwa kejadian itu belum berlaku lagi. Jadi sebab itu dalam tempoh masa ni kita kena muhasabah balik. Umat Islam dalam keadaan semasa sekarang ni, adakah kita berupaya untuk memelihara ataupun menghalang daripada kejadian ataupun usaha-usaha tersebut nak menguasai kembali Al-Aqsa berjaya. Itu kita kata. Jadi sebab itulah kita sebagai orang awam ni, kita memang tak ada kuasa, memang tak ada apa-apa kemampuan. Nak pergi ke Gaza pun susah, nak masuk pun payah kan. Nak pergi ke Al-Aqsa, nak solat pun susah. Jadi cukuplah kita sebagai kita kata memenuhi pengetahuan kita, fardu kifayah kita ambil cakna tentang hal ehwal umat Islam yang di sana,
dapatlah setidaknya kita tahu dan ambil beratlah. Okey. Mudah-mudahan sedikit sebanyak sebagai usaha kita. Baik, itu perkembangan terkini yang berlaku. Kan? Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh ikuti pelbagai laman-laman sosial yang rasmi berkaitan dengan Al-Aqsa dan Palestin. Baik, jadi kita kembali kepada monumen-monumen yang penting. Sebenarnya saya bila menulis buku ini banyak, saya rasa berbanding dengan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, antara tinggalan sejarah yang masih lagi banyak dikekalkan, dipelihara, banyaknya di Al-Aqsa. Sebab kita tahu Al-Aqsa ni tidak membangun seperti Mekah dan Madinah, kan? Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Jadi tak apalah. Tapi antara mungkin hikmahnya di situ adalah supaya kita dapat mengambil ibrah. Kan? Fil ardil ladzi barakna haulah. Kan? Maksudnya kawasan yang diberkati Allah Ta'ala itu banyak ibrah yang kita boleh ambil daripadanya. Jadi antara beberapa monumen yang kita dapat kenal pasti, sebab waktu menulis buku ini saya ada merujuk 2 laman web. Jadi umat Islam di seluruh dunia bersungguh-sungguh untuk memelihara maklumat, memelihara monumen, memelihara pengetahuan tentang Al-Aqsa. Jadi mereka ni ada 2 platform yang saya rujuk. Satunya qudsinfo.com. Ini dalam website lah kalau kita Google qudsinfo.com. Dan yang kedua awqafalquds.org.com. Jadi 2 laman web ni sebenarnya dia telah berusaha untuk menyenaraikan tempat-tempat ataupun monumen-monumen yang penting, apa cerita sejarah yang ada di situ. Tetapi yang jadi saya hairan, selepas terjadinya peristiwa Taufan Al-Aqsa. Taufan Al-Aqsa tahun lepas lah, kan. Kalau kita cek balik Taufan Al-Aqsa itu, setelah berlakunya peristiwa tersebut, saya nak masuk balik laman web tu. Dah tak boleh dah. Saya tak pastilah, mungkin boleh kita try Google balik. Sebab dalam tu menarik. Saya sempat rujuk untuk tahu, kita kata lebih lengkap lah info tentang Al-Aqsa. Dia ada 3 dimensi punya grafik, dia ada gambar, dia ada sejarah dia. Sangat lengkap lah. Saya rasa itu yang antara yang rujukan yang antara yang pertama lah di dunia. Di Malaysia belum ada lagi. Dan kita harapkan adalah satu usaha untuk digerakkan ke situ. Tapi yang saya sebut tadi, dah lepas Taufan Al-Aqsa tu dah tak boleh akses laman web tersebut. Kan? Mungkin kita boleh try nanti. Adakah disebabkan oleh isu-isu kesan daripada peperangan tersebut, ataupun adakah memang dah disekat ataupun secara terancang oleh pihak rejim, kan? Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan di situlah sedikit sebanyak yang kita dapat tahu. Saya dapat keluarkan beberapa kita kata monumen-monumen penting, bahagian-bahagian penting yang kita perlu ketahui tentang Masjidil Aqsa. Yang pertama antaranya tempat solat. Tempat solat, rupanya tempat solat Masjidil Aqsa ini banyak. Tempat solat itu maksudnya ruangan solat, ruangan yang biasa dijadikan tempat solat. Walaupun kita tahu kita boleh solat jadi mana-mana, tetapi di Masjidil Aqsa itu nak dijadikan cerita bersejarahnya tempat tersebut, bahawa di sana ada satu tempat, ada beberapa tempat yang dikhususkan ataupun telah dijadikan sebagai tempat untuk mendirikan solat. Di luar kita kata dewan solat utama. Kalau kita bayangkan di Masjid Nurul Hidayah ni, ini dewan solat utama. Di luar tu, tepi-tepi tu, dia ada banyak, di sekeliling ni ada banyak tempat yang ditandakan, yang bersejarah, yang pernah disolat ataupun pernah didirikan solat, diiktikaf. Semua tu ada cerita sejarahnya. Jadi ditanda-tandakan beberapa tempat tersebut sebagai tempat yang bersejarah. Okay. Yang kedua, selain daripada tempat solat, dia ada pintu masuk. Kita kena tahu pintu masuk Al-Aqsa ada berapa. Kan? Tempat pintu masuk. Ada pintu yang ditutup, ada pintu yang masih lagi dibuka. Kemudian menara azan. Di Masjid Al-Aqsa tu ada berapa menara azan?
Kalau Masjid Nur Hidayah ni berapa? Satu. Kalau siapa yang biasa pergi, akan nampak satu. Satu rasa. Jadi di Masjid Al-Aqsa ada 4 menara azan. Setiap satunya ada kisah ataupun sejarahnya sendiri. Hatta menara Masjid Al-Aqsa ini pernah satu ketika menjadi apa panggil? Tempat untuk shooter ataupun penembak tepat. Orang askar-askar rejim nak menembak suka hati dia je yang dirasakan memberi gangguan ataupun ancaman kepada ataupun menimbulkan pemberontakan ke apa, dia akan tembak pada atas tu. Padahal itu menara masjid. Banyak kita boleh tengok kisahnya. Kemudian berkaitan dengan kubah Masjid Al-Aqsa ni, kalau kita lihat kubahnya bukan hanya satu di atas, dia ada di merata-rata. Dan kata lain, dia ada satu ruangan yang berkubah. Setiap satu kubah yang dibina tu ada sejarahnya. Kan, yang kita boleh tahu. Kalau tak kita nampak, kubah ni macam ni je lah kan, tempat duduk wakaf kan. Tapi setiap satunya ada sejarahnya. Kemudian banyak lagi lah kan, ada perigi, ada mata air, ada mimbar, mihrab, ada madrasah kan, dan banyak lagi lah monumen-monumen yang lain yang kita boleh teroka. Jadi kalau kita nak tahu betul-betul, memang kita doalah supaya dapat menziarah ke sana dan kita boleh lihat sendiri kan, bagaimana sebuah bangunan yang lama kan, binaannya sejak pada zaman, kalau kita dihitung daripada awal pembinaan kompleks itu pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Itu Khalifah Umayyah abad yang ke berapa tu? Ke-9 Masihi. 9 Hijrah. Atau 9 Masihi lah. Sampai ke hari ini masih lagi wujud. Okay. Jadi kembali balik persoalan kenapa kita kena tahu semua benda itu, kerana untuk kita lihat betapa bernilainya sejarah yang ada di situ. Sebab kita tak hairan kenapa orang sekarang ni makin lama makin tak minat sejarah kan. Kerana kalau satu generasi tu dah tak tahu nilai sejarahnya, dengan senang generasi tersebut akan kehilangan identitinya. Ni kita macam kita kata ingatanlah untuk diri kita. Sebab kita lihat makin lama apabila sejarah itu makin dilupakan, orang dah tak ambil kisah tentang sejarah, makin lama generasi yang akan datang akan lahir tiada identiti. Bukan kita kita lihatlah bagaimana dunia hari ini dibentuk kan, yang kita kata yang bangsa-bangsanya kan, tak kira bangsa apa pun. Jadi nak jadikan cerita, buktinya kita nampak. Sebut je bangsa apa, kita tengok realiti hari ini bagaimana identiti bangsa tersebut. Tak kisahlah di negara-negara ke luar negara ke, sebab mereka dah tidak menghayati dan memelihara sejarah mereka. Jadi dalam soal Masjid Al-Aqsa tu begitu, selagi mana kita lihat bahawa sejarahnya masih dikekalkan, maka kita kena ambil tahu kan. Jadi mungkinlah kalau kita kalau kita bercakap tentang kena jaga sejarah, kena pelihara sejarah ni, mungkin lebih spesifik ditujukanlah kepada generasi-generasi muda lah, anak-anak muda kan, supaya mengkaji sejarah, baca sejarah kan, guna ceritakan kepada generasi yang akan datang. Yang lebih utamalah mereka ni lebih ada tenaga yang lebih lagi untuk berusaha sebegitu. Adapun kalau yang lain kita boleh sebagai ambil tahu, kita bacalah, ada peluang, ada duit lebih, dapatlah pergi ziarah ke sana. Baik. Jadi kita pergi kepada, kalau sempat ni kita pergi kepada beberapa musalla ataupun tempat solat yang utama di Masjidil Aqsa. Baik. Masjidil Aqsa, kita kena faham, kita kena ingat tempat solat utama, dewan solat utamanya adalah apa yang kita sebut sebagai Masjid Al-Qibli. Apa itu Masjid Al-Qibli? Masjid Al-Qibli itu adalah satu ruangan, satu binaan yang di atasnya ada kubah berwarna kelabu. Itu Masjid Al-Qibli. Sebab apa? Sebab baru lamalah kan, sebelum ni kan, tahu-tahu zaman-zaman saya kecil-kecil apa semua, hangatlah isu tentang, saya tak tahulah, barangkali mungkin benda ni dah
provokasi oleh golongan konspirasi dan sebagainya. Sebab jadi isu apabila orang mengatakan Masjidil Aqsa itu kubah yang berwarna emas. Kan? Kata, asalnya Masjidil Aqsa je. Tunjuk kubah emas ni kan. Macam ni kan. Bila orang kata yang kubah emas ni Masjidil Aqsa, ramai yang membantah kata, yang kubah emas tu, siapa yang kata kubah emas Masjidil Aqsa, itu adalah orang-orang konspirasi kan. Macam-macam lah kan. Dan dia bagi tahu masjid yang kubah yang berwarna kelabu itulah sebenarnya Masjidil Aqsa. Jadi apa betul ke pernyataan ni? Jawapannya sebenarnya dua-dua tu betul kan. Kita kata kubah yang berwarna kelabu tu Masjidil Aqsa, kubah as-sakhah atau yang berwarna emas tu pun Masjidil Aqsa. Kenapa? Kerana kesemua dua-dua kubah itu berada di dalam satu kompleks yang disebut Masjidil Aqsa. Jadi benda ni yang kita kena betulkan. Masjidil Aqsa bukan satu ruangan kecil, bukan satu ruangan yang khusus. Dia adalah satu kompleks. Kan? Kompleks tu dalam tu macam-macam ada. Sebab tu kita panggil kompleks membeli belah kan. Apa ada? Adakah kita hanya kompleks membeli belah tu hanya satu jenama saja? Tak. Kan ada jenama tu, jenama A, B, C, D kan. Macam-macam. Kita pergi semua berjenama ada. Samalah macam dengan Masjid Al-Aqsa. Kita main kompleks Masjid Al-Aqsa. Di dalam tu ada Masjid Al-Qibli, Qubatus Sahra dan lagi banyak lagi. Termasuklah binaan-binaan yang saya sebut tadi kan. Jadi kembali kepada ruangan solat. Yang pertama tadi kita sebut tentang Masjid Al-Qibli. Jadi kita boleh bayangkan, itulah saya tak sempat nak sediakan gambar. Kita boleh google lah nanti. Biasanya para jemaah akan solat di Masjid Al-Qibli. Ataupun ruangan solat utama. Kini dewan solat utama lah. Kita bayangkan dewan solat utama ini adalah Masjid Al-Qibli. Dekat atas Masjid Al-Qibli ni kubahnya berwarna coklat. Jadi imam yang memimpin solat, imam akan duduk di dalam Masjid Al-Qibli. Kenapa? Kerana kita akan lihat setiap kali solat berjemaah, terutama solat tarawih, solat hari raya kan, kita akan lihat jemaah tu melimpah keluar. Kan? Melimpah sampai keluar, sampai ke tangga kan. Nak katakan bahawa ramainya jemaah yang datang dan imamnya di mana? Di Masjid Al-Qibli. Yang kedua, kalau kita lihat kita tengok sebelum tu. Masjid Al-Qibli Kenapa dinamakan sebagai Masjid Al-Qibli? Kerana masjidnya, ruangan itu adalah menjadi ruangan yang utama menghadap ke kiblat. Bukan kerana di situlah Masjid Al-Aqsa kan? Bukan. Kerana masjid dinamakan Qibli kerana masjid itu menghadap kiblat. Kita kata dewan solat yang utama. Ia mula dibina pada tahun 86 Hijrah sehingga 96 Hijrah. Ataupun dalam lingkungan 705 hingga 714 Masihi. Dengan kata lain bahawa binaan kompleks ataupun binaan Masjid Al-Qibli yang kubahnya warna kelabu itu, ia mula dibina pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ini saya terpaksa cerita sikit sejarahnya. Dalam sejarah Islam, Khulafa Ar-Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Mereka Khalifah Ar-Rashidin yang memerintah di Madinah. Pusat pemerintahan mereka di Madinah. Kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pindah pusat tadbirannya ke Kufah. Okay, settle. Jadi macam mana, apa kaitannya, apa yang berlaku dengan Masjid Al-Aqsa pada zaman Khulafa Ar-Rashidin? Jawapannya, waktu zaman Khulafa Ar-Rashidin, Masjid Al-Aqsa ataupun wilayah Syam, Palestin, baru saja dibuka. Baru saja menerima pemerintahan Islam. Apa yang terjadi ketika itu? Pada ketika itu, wilayah Syam dan juga Al-Aqsa, Palestin, berada di bawah pemerintahan Byzantine, Christian. Dan apa yang ada pada tapak Masjid Al-Aqsa itu, tak ada apa-apa. Kosong. Ada setengah riwayat mengatakan pada zaman Khulafaur Rasyidin,
tempat Masjid Al-Aqsa, kawasan komplek Masjid Al-Aqsa yang kita lihat sekarang ni, waktu itu jadi tempat kawasan pembuangan sampah. Tak ada orang kisah apa tempat tu. Kenapa? Kerana kawasan itu dikuasai oleh orang Nasrani Kristian dan orang Yahudi dah dihalau keluar, dan kesan yang ada ketika itu adalah kesan tinggalan runtuhan sisa, kita kata haikal yang lama tu kan, tempat ibadah Yahudi yang dah runtuh tu. Jadi tak siapa peduli. Dan orang Nasrani Kristian juga, mereka ni tak ngam dengan orang Yahudi. Jadi kita fahamlah kan, siapa yang memerintah di satu kawasan, tempat-tempat yang berkaitan dengan musuh dia mesti akan dipinggirkan. Jadi dalam konteks itu macam itulah. Jadi orang Kristian Nasrani memerintah Byzantine. Jadi tempat-tempat yang berkaitan dengan simbol ataupun ada sejarah berkaitan dengan Yahudi dibiarkan. Dan orang Yahudi tak boleh nak masuk ke situ. Jadi tempat tu jadi kosong. Kan? Jadi bila datangnya Islam pada zaman Khulafaur Ar-Rasyidin, Sayyidina Umar bin Al-Khattab pertama kali masuk ke kota Jerusalem. Kan? Gubernur pemerintah kota Jerusalem yang Kristian itu secara sukarela menyerahkan kunci kota dan membagi Khalifah Umar masuk ke kawasan yang tempat pembuangan sampah tadi tu. Jadi Khalifah Umar tanya dah, salah satu riwayat, Khalifah Amirul Mukminin Umar tanya kepada padri ataupun ketua padri ke situ, gubernur Jerusalem. Khalifah Umar tanya, di manakah tempat Nabi kami Isra', ataupun tempat Nabi kami diperjalankan, ya, ataupun kita kata yang memimpin solat Nabi-Nabi. Sebab orang Nasrani tahu benda ni. Jadi lalu ditunjukkanlah kawasan tempat yang kita kata tadi, tempat yang terbiar, tempat yang tempat membuang sampah itu. Sejak itulah barulah Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan supaya kawasan itu dibersihkan. Dibersihkan. Masa itu tak ada apa-apa binaan lagi. Dia seolah macam satu dataran yang kosong lah kan. Jadi dibersihkan, kita boleh bayangkan, bolehlah dijadikan tempat solat. Kemudian sejak itulah menandakan umat Islam boleh masuk, datang ke Jerusalem. Umat Islam mula menetap di Jerusalem kan. Ada yang Nasrani pun masuk Islam. Jadi lama kelamaan Jerusalem dah menjadi sebuah kota Muslim. Kan? Kemudian berlaku Khulafaur Ar-Rasyidin tamat. Dan disambung oleh satu kerajaan ataupun pemerintahan namanya Khilafah Bani Umayyah. Ini sambung daripada Khulafaur Ar-Rasyidin. Di mana pusat pemerintahan mereka? Di Damsyik. Orang panggil Damascus kan. Kita tahu apa? Kalau kat Bukit Bintang apa? Damascus kebab. Damascus. Damascus tu Damsyik. Damsyik itu adalah pusat pemerintahan Bani Umayyah. Dan sebab itulah kenapa Khalifah Umayyah ni, Abdul Malik bin Marwan, beliau merasakan adalah menjadi tanggungjawab dia untuk mengimarahkan kawasan yang dipercayai, yang dikatakan diimani ataupun diketahui sebagai tempat Nabi diisrakan dan menjadi tempat suci ketiga umat Islam. Jadi kalau dibinalah, kita boleh kata, kita boleh simpulkan, binaan-binaan yang ada sampai ke hari ini adalah binaan kebanyakannya yang asal dibina pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan tahun 700 Masihi. Lama, abad ke-8 Masihi kan. Sehinggalah ke hari ini masih wujud. Jadi antaranya binaan Masjid Al-Qibli itulah. Cuma dekorasi-dekorasi itu berubahlah ikut zaman. Cuma binaan asas itu di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 705 Masihi. Lama. Jadi itulah dia kita kata, walaupun kita kata sejarah tu panjang, kita dapat melihat binaan asal dia kan. Jadi Khalifah Abdul Malik binalah kan masjid yang besar, kita kata masjid utama tu sebut sebagai Masjid Al-Qibli. Okey. Kemudian yang kedua, kita lihat selain itu tempat solat yang utama juga yang kita kata menjadi ikonik kepada Masjidil Aqsa ialah Qubatus Sahra. Qubatus Sahra, Dome of the Rock.
Jadi bila kita dah faham tentang fungsi dan peranan sejarah pembinaan Masjid Al-Qibli, jadi kita boleh faham bahawa sebenarnya Dome of the Rock itu bukanlah tempat solat utama. Kan? Orang solat utamanya, dewan solat utamanya di Masjid Al-Qibli. Jadi Qubatus Sahra itu menjadi seolah-olah sepertinya surau lah, kan. Ruangan solat untuk iktikaf, kan, ada yang nak beriktikaf, kan. Jadi mereka boleh solat di kawasan Qubatus Sahra. Jadi dibina pada tahun Khalifah Abdul Malik juga, zaman Abdul Malik bin Marwan. Kenapa dinamakan Qubatus Sahra? Kerana di bawah kubah tersebut tempat ada satu batu besar yang didakwa sebagai tempat Nabi di Mi'rajkan. Ada macam-macam lah pandangan. Ada yang kata batu tersebut tergantung lah. Kita nak cakap pun sebab kita tak pernah pergi lagi, kan. Jadi cuma nak dikatakan kalau dari segi sejarahnya memang kawasan tersebut adalah kawasan yang berbatu. Nak kata tergantung tak tergantung tu kita tunggulah ada rezeki kita pergi tengok. Boleh lalu tak kat bawah dia, kan. Jadi di tempat batu itu yang dikatakan tempat batu yang Nabi di Mi'rajkan, lalu dibinalah Khalifah Abdul Malik bina kubah tersebut nak melindungi kawasan batu yang di Mi'rajkan oleh Rasulullah di Mi'rajkan itu. Dan bukan bermakna kita solat menghadap batu tersebut, tak. Kitanya seolah-olah macam kita buatkan satu kawasan berbumbung lah, kawasan yang berteduh, dan kita ada ruang solat. Solat menghadap ke kiblat lah. Kan? Cuma kita solat di dalam tu, di dalam bangunan, kan? Dalam bangunan kita boleh solat je menghadap ke kiblat. Jadi Khalifah Abdul Malik bin Marwan bina kubah tersebut supaya dapat melindungi, kan, athar ataupun artifak ataupun tinggalan-tinggalan sejarah Islam. Ada juga, kan, sebagai penutupnya, sebagai kalau kita yang mengkaji, kalau kita umat Islam yang mengkaji interfaith ataupun perbandingan Kristian dengan Islam, menurut agama Kristian melalui Bible mereka, termasuklah orang Yahudi pun sekali, mereka mempercayai bahawa kalau kita percaya Nabi SAW di Mi'rajkan di situ. Tapi kalau orang Yahudi dan Nasrani, mereka percaya bahawa di tempat, di batu tersebut, ini dalam Bible lah mereka mengkaji apa semua, di kawasan batu tersebut adalah tempat diletakkan tabut. Ni ada perbandingan, kita baca dua versi yang kita lihat perbandingan. Tabut tu adalah satu, kita bagi laluan kepada azan dah, insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, sebagai penutupnya, jadi tentang tabut. Jadi dalam kita kata pemahaman ataupun kepercayaan Yahudi dan Nasrani dalam kitab mereka, Taurat dan Injil, mereka percaya bahawa di kawasan tempat batu itulah diletakkan tabut, ataupun dalam bahasa mereka disebut, dalam bahasa Inggeris lah, the Ark of Covenant. Ni istilah dia. Jadi dalam istilah Al-Quran, dalam Islam disebut sebagai tabut. Dan ini diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-248. Dan Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala lahum nabiyyuhum in ayatu mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dhalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Jadi Allah Ta'ala sebut, dari segi kita kata daripada terjemahan ni kita dapat memahami bahawa ini cerita, kalau konteks cerita itu waktu kita kata zaman Nabi Daud kan, Nabi Daud, Jalut, Tolut dan sebagainya kan. Jadi nak dijadikan cerita bahawa di situ ada satu benda nak disebut sebagai tabut. Tabut ni kira macam satu benda, alat yang suci lah, alat-alat agama mereka kan pada zaman Yahudi Bani Israel. Jadi apa dalam tabut tu diumpamakan, diibaratkan bentuknya seperti kotak yang diusung. Dan dalam tu ada apa? Kan, mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Boleh jadi itu adalah dalam tabut itu ada suhuf-suhuf ataupun kita kata mungkin catatan berkaitan dengan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa ataupun Nabi Harun. Jadi orang Yahudi ni mensucikan tempat tu, benda tu kerana dalam tu terkandungnya kita kata ayat kitab mereka. Jadi apa yang orang Yahudi Bani Israel buat ketika itu, mereka nak pergi berperang, mereka akan bawa tabut tu. Kan, soalan macam kita nak menang, kita kena ada tabut. Jadi mereka kalau setiap kali perang akan bawa tabut itu kerana mereka percaya dengan bawa tabut tu mereka akan menang peperangan. Kenapa? Kerana mereka percaya di situlah bantuan Tuhan akan turun. Padahal mereka itu sebenarnya tak ikut perintah Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini satu benda yang kita boleh belajar lah kan. Kita bersungguh-sungguh nak, kita kata nak pastikan, nak perjuangkan agama kita, tapi kita tak ikut pun. Seperti mana orang Yahudi ni. Dia bersungguh-sungguh nak jaga, nak setiap kali perang bawa tabut, tapi mereka sendiri pun mengingkar apa yang Nabi Musa, Nabi Harun perintahkan. Jadi nak jadikan cerita, sejarahnya di lokasi, di batu dalam Kubah Tusahra itulah diletakkan tabut, dan di situ dikata-kata menjadi tempat simpanan lah. Adalah binaan asal yang lama tu, tapi dah bangunan tu pun dah runtuh, tinggallah batu tapak itu saja yang tinggal, tabut pun dah hilang ke mana entah. Ada kata pandangan disimpan oleh orang tertentu tabut tu. Allah Alam, kita pun tak tahu di mana kewujudannya. Jadi nak dikatakan cerita, bila dah tak ada, tempat tu dah kosong, Khalifah Abdul Malik bin Marwan pun binalah Kubah untuk melindungi kawasan tersebut dan menandakan di situlah juga tempat Nabi SAW di-mi'rajkan. Dan boleh jadi hikmah kan, Allah Ta'ala mi'rajkan Nabi di situ sebagai tanda itulah dia, itu sudah menjadi milik ataupun kita kata kepunyaan ataupun menjadi tempat yang penting dalam agama Islam kan. Orang Yahudi dah tak layak, jadi benda tu dipindahkan kepada orang Islam. Barangkali itulah hikmah yang Allah nak tunjukkan melalui
Mi'raj Nabi SAW di situ. Wallahu alam. Ada kesempatan lagi kita sambung. Banyak lagi nak cerita tentang tempat-tempat bersejarah Masjid Al-Aqsa. Moga-moga selagi mana kita dapat membacanya, mencerita tentang Masjid Al-Aqsa agar ia tidak hilanglah. Lama-kelamaan orang akan tak peduli tentang Al-Aqsa. Ini adalah satu bala lah kepada kita umat Islam. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.